Ramai organisasi, data dah ada, tapi kaki tangan mereka tak tahu nak baca data tu. Tak tahu nak buat keputusan daripada data tu. Tak tahu nak bentang data tu kepada pengurusan. Data ada, kemahiran tak ada. Ini bukan salah kaki tangan. Sistem latihan kita selama ni ajar software, bukan ajar cara nak berfikir dengan data. Orang tahu, klik Excel, klik Google Sheets. Tak tahu cerita apa yang tersembunyi. Macam mana nak huraikan laporan terhadap data tu. So, jurang skill tu mahal. Sangat-sangat mahal. Saya Wasil, pengasas Waza Digital, HRDC Certified Trainer, latar belakang dalam data consulting, pipeline automation data dan Google Workspace Solution. Saya tak ajar software semata-mata, tapi saya ajar cara organisasi berfikir, membaca dan membuat keputusan menggunakan data dalam konteks kerja sebenar mereka. Waza Digital Training ada 3 pendekatan. Pertama, khusus berstruktur daripada Google Workspace untuk kaki tangan kerajaan hingga kepada pipeline data automation untuk pasukan korporat. Modul kami dibina ikut realiti kerja Malaysia. Bukan template yang kena ditranslate semula. 2, in-house training. Hai masuk ke organisasi anda, guna data sebenar organisasi anda, bukan contoh rekaan. 3, coaching satu-satu. Untuk pengurus atau individu yang nak naik level dalam masa yang lebih singkat, kita boleh fokus dengan spesifik dan measurable. Kemahiran data bukan lagi kelebihan. Sekarang dah jadi keperluan asas untuk kaki tangan, untuk pengurus, untuk organisasi yang nak kekal relevan. Jika organisasi anda dah ada data tapi belum ada kemahiran untuk gunakannya, itu masalah yang boleh diselesaikan oleh Waza Digital. Training yang bina kemahiran dengan data sebenar. Berminat boleh DM atau klik link di bio.